Kita sebagai anak mesti ada keinginan untuk membahagiakan mak ayah kita. Setuju tak kawan-kawan? Tapi untuk membahagiakan mak ayah kita, dua perkara ni kita kena fokus. Dan tanpa dua perkara ni, kita takkan mampu untuk bahagiakan mak ayah kita. Yang pertama, kita kena tingkatkan amalan kita supaya kita menjadi anak yang soleh kepada mak ayah kita. Dan yang kedua, setuju ataupun tidak, kita perlu tingkatkan kewangan kita supaya kita boleh jadi anak yang baik, anak yang boleh berbakti kepada mak ayah. So, bermula pada hari ini, fokus dua perkara ni, jaga amal kita, jaga takwa kita, dan kemudian tingkatkan kewangan kita. Apa saja yang kita lakukan pada hari ini, jangan kita bergantung pada satu sumber. Contoh, kalau kawan-kawan dalam ni yang dah ada pekerjaan pada hari ini, jangan bergantung hanya satu pekerjaan, cuba explore, cari 1001 cara dan peluang untuk kita tambah lebih banyak income. Kerana zaman moden ni dah tak cukup hanya satu income, kita perlu ada multiple source of income. So, dengan cara ini, bila kita ada duit yang banyak, dalam masa sama kita boleh bahagikan mak ayah kita, dan dalam masa sama kita akan ada masa yang banyak. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana kita akan capai 5 hingga 10 tahun akan datang. Jadi, decide apa yang kita nak lakukan pada hari ini, kerana kita akan rasa hasilnya 5 hingga 10 tahun akan datang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow saya untuk lebih banyak tips kewangan dan share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat.